Sempena pelancaran kita punya Tahan Pavilion Shelter, kita juga launch 2 item sekaligus, iaitu kita punya sleeping pad and also sleeping bag yang orang dah lama tunggu punya. So, jom Mike kita review hari ni Tahan Helix sleeping bag kita. Kita sengaja design sleeping bag ini untuk temperature kat Malaysia. Contohnya, dia punya max temperature turun 25 sahaja. And dia memang tak boleh tahan all the way to 10 punya. Kenapa? Sebab banyak sleeping bag kat luar sana dia boleh tahan sampai 10. Tapi kalau korang guna kat Malaysia, memang extremely hot kalau guna yang jenis macam tu. And of course, size dia kita sentiasa buat compact dan berat dia kurang daripada 1 kg. Senang korang nak bawa. Satu family boleh pakai 2 biji. Kenapa 2 biji? Mike bagi tahu. Kenapa satu family 4 orang hanya pakai 2 biji? Sebab, ini sebab dia. Dia boleh buka jadi full punya blanket. So tak semestinya korang boleh akan guna dia sebagai sleeping bag yang macam mummy sheet tu. So satu sleeping bag boleh pakai untuk 2 orang. So 2 biji boleh pakai untuk 4 orang sudah. Itu yang kita nak supaya korang tak payah bawa banyak sangat barang. Dan satu lagi advantage dia, kat bahagian bawah sini sleeping bag dia boleh attach dengan sleeping bag satu lagi. So bila korang sambungkan 2 sleeping bag, dia akan jadi blanket yang sangat besar dan ngam-ngam untuk cover the whole Tahan Pavilion Shelter. So kita design Pavilion Shelter ini memang ada dia punya sleeping pad sekali yang saiz ngam-ngam, ada dia punya sleeping bag sekali yang saiz ngam-ngam. Kalau korang nak beli the full set, memang kita ada bagi harga promo. Siap kita ada dia punya tahan pillow lagi. So bergantung pada combo set mana satu yang korang nak. Kalau korang nak beli ala carte dia punya sleeping bag saja pun ada juga ready stock sekarang. Klik shop now kat bawah.